sekarang? Okey, kasih saya ada soalan. Siapa pernah rasa sakit-sakit bahu ke, tangan lengan ke lepas buat kerja? Siapa pernah rasa? Saya pun sama. Okey? So, topik hari ni kita akan mengenali apa yang di sebalik sakit-sakit di rumah lah. Dan macam mana kita nak perbaiki dia. Okey. Ekonomi ya. Ekonomi is satu disiplin ilmu yang berkait rapat dengan interaksi manusia dengan sistem-sistem yang lain seperti persetaraan tempat kerja, penggunaan peralatan, mesin dan lain-lain. Okey, kita memang setiap hari kita berinteraksi dengan produk dan paling kita selalu guna sekarang ni adalah handphone, betul tak? Handphone juga dikira produk juga lah. Itulah interaksi manusia dengan produk. Okey, perkataan ekonomi ni dia berasal daripada Greek. Ergon bermaksud kerja dan nomos bermaksud peraturan. So basically ekonomi ni bermaksud peraturan kerja. Okey. Apa tujuan utama kita nak tahu ekonomi ni kan? Okay, first ialah keselamatan dan kesejahteraan, iaitu mengurangkan risiko kecederaan otot, tulang, sendi yang disebabkan oleh postur kerja yang tak sesuai. Okay? Kita semua bekerja, right? Postur betul tak? And then second is keselesaan. Memastikan kita dapat melakukan tugas dengan selesa untuk tempoh yang lama. Kita bekerja sehari-hari dan sebagai seorang ibu, nak kerja siang, malam nak kena kerja lagi kan, dengan masak lagi, kerja dekat rumah, nak uruskan hal-hal di rumah, anak, suami dan lain-lain. And then kecekapan dan produktiviti. Dengan kita kurangkan ketidakselesaan dan keletihan, kita dapat menumpukan perhatian yang lebih baik dan meningkatkan pada produktiviti kita seharian. Okey, aspek ekonomi dapat membantu mengelakkan gangguan musculoskeletal MSC. MSC ni didefinisi sebagai kecederaan, gangguan dan ketidakselesaan di bahagian-bahagian badan kita lah. Dan masuk otot, sendi, tendon, ligamen dan tulang belakang. Okey. Apa pula gangguan musculoskeletal ni? Pernah dengar ke musculoskeletal ni? Tak pernah. Dia adalah satu term lah, di mana kondisi dia mempengaruhi sistem otot dan tadi tendon, ligamen, tulang, saraf yang menyebabkan kesakitan. Okay, sakit first, kita letih badan kita dan kita cedera. Dah sekali kita cedera. Ni ada contoh-contoh lah. Sakit belakang, sakit bahu, sakit tengkuk, sakit lutut, itu semua ya. Okey, apakah penyebabnya? Okay? Terhasil daripada aktiviti yang melibatkan penggerakan lengan dan tangan seperti membongkok, melurus, menggenggam, menempal, mencapai. Tapi benda-benda tu biasa kan kita buat kan? Tapi kenapa boleh jadi musculoskeletal gangguan pula kan? Itu sebab kita melakukan benda tu sehari-hari, berhari-hari kita melakukannya. Sentiasa bila kita buat kerja, contohnya menjahit kan? Kita semua menjahit kan? So kita terlalu memfokus sangat pada mesin tu sampai tunduk, sampai sakit tengkuk. Itulah dia. Dan satu lagi, bila kita dah berterusan ataupun kita buat sesuatu tu terlalu kuat sangat dan ataupun terlalu laju dan berulang dan menyebabkan tempoh yang singkat untuk pemulihan. Okey, perbezaan ergonomik ni dengan keselamatan. Okay, ergonomik ni berlaku bila kita memang tak rasa kan, tapi bila kita kerap dan tempoh beberapa tahun, mungkin 10 tahun kita bekerja, kat situlah dia akan berlaku kesakitan. Compare dengan macam kita terpotong jari lah kan, terpotong kulit, so kita terus rasa sakit time tu, so kita terus cure kan, kita terus letak ubat dan terus sihat. Tapi bila melibatkan musculoskeletal ni, kita ambil masa yang sangat panjang dan nak baik, nak pulih ni pun memang sangat panjang dan sangat mahal kan, sebab kita kena ambil ubat, and then kita kena mengurut, kadang-kadang bila urut pun nanti sakit balik sebab kita melakukan perkara yang sama.
antara sebab-sebab lain lah yang menyebabkan risiko ergonomik ni. Pertama sekali akut posture. Poor posture lah. Kadang-kadang kita buat macam ni kan, kot pelik biasanya kan, lama sangat kadang sakit pinggang. Betul? Pernah tak rasa macam tu? Dah pelik-pelik dia dah ni. Dia dah main iPhone, dah duduk ni macam ni, dah lama sakit pula badan. Okay? And then second is terlalu static. Static je, duduk je, static je. Macam orang apa? Mikroskop tu kan, tengok berjam-jam tengok macam tu je pun boleh menyebabkan risiko ergonomik juga. And then forceful exertion, maksud dia kita ngangkat berat yang berlebihan, tak ikut kita punya ni, nak cepat ni pasal angkat kan. And then repetitive motion, maksudnya kita melakukan benda yang kerap dan sehari dan jalan pekerjaan kita tak ada relax pun. Kita nak laju ni pasal kita buat je mula. And then vibrate. Biasanya vibrate ni kerja-kerja dekat sat kan, dia ada buat vibration guna mesin ataupun bahagian yang furniture, pasang furniture tu dong drill lah. So kat situ pun faktor juga menyebabkan ergonomik. And then contact stress. Contact stress ni biasa berlaku dekat dengan lah kan, kita kalau guna mouse ke guna handphone je, kita lalu ni sangat stres sangat dekat kita punya lengan. And then last sekali environment. Environment pun main peranan juga. Okay? Environment ni persekitaran, contohnya pencahayaan. Okay? And then pencahayaan, and then apa yang panggil ni? Sejuk atau panas lah kan tempat tu, dan juga bunyi bising. Okay, saya pernah pengalaman pergi ke satu bengkel tu, dia membuat kaki palsu. So, ada pakcik tu, dia dah lama dah bekerja. Tapi dia mengalami masalah pendengaran. Jadi dia pekak. Walaupun sebenarnya dia normal, tapi dia pekak sebab masa dia buat kerja tu, dia tak pakai alat untuk melindungi telinga dia. Bila dia buat kerja tu, dia mengetuk nak pasang kaki palsu tu, sampai dah telinga dia dah kurang jelas. Itulah antara faktor-faktor ergonomik yang kita kena lihat lah. Okay, so far setakat ni dah faham tak apa itu ergonomik? Dia dah dapat gambaran tak? Okay lah kan? Ada dah dapat kan? Okay. Bila dah, kita buat exercise sikit kan? Mak Long dah duduk berapa jam macam ni? Boleh. Okay, kita minta upah kita ni ajar ya, buat workout sikit, stretching. Okay, kita tak perlu berdiri pun, duduk pun boleh. Upah tu. Jom kita buat. Nampak dah. Bagus berjalan. Cuci mata kan?
Nak wangi. Datang ya. Don't give up. Oh, kaki. Oh, stop. Itu memang bagus ini dia. Oh, itu wangi. Dah, okey dah. Best tak? Best. Ada banyak kan? Kita dah duduk lama dah ni. Okey, sekarang kita masuk sikit lecture. Sure. Bagaimana kita dapat mencegah MST ni ya? Semua? Okey, first kali ingat prinsip asas kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Prevention is better than okay? The prevent je. Prevent tu kita ubahlah cara hidup kita daripada cure. Cure tu yalah macam saya cakap tadi. Bila sakit makan ubat, sakit balik kan? Ini kadang-kadang sometimes murut is okay, tak masalah. Tapi nanti sakit balik dan tempoh yang singkat. Sebab kita pun still tak betulkan kita punya cara kerja. So kalau dapatlah ni, kita dapatlah jarak sikit. Untuk mengurut tu, saya pun pergi mengurut juga. Okay, mungkin daripada 2 bulan sekali, mungkin boleh juga 3 bulan sekali. Gimana duit. Okay, pertama sekali adalah postur tubuh. Okay, posisi semasa menggunakan produk lah. Perlu bertukar-tukar antara posisi duduk dan berdiri. Okay, sometimes you all dah duduk. Okay, kita cubalah ubah pula. Berdiri ke, bergerak sana, bergerak sini. Postur tubuh memang main peranannya sangat penting. Okay, dalam mencegahnya. And then second is kesesuaian meja dan kerusi. Tengok kerusi masing-masing. Sesuai tak? Sebab apa ini yang ada? Yang kat rumah okey tak? Buat kerja. Okey? Kita tengok. Alamak. Sesuai ke tak? Kita buat kerja pakai apa? Pakai kursi makan ke? Atau kursi ada span ke? Sedap sikit kan? Kursi gaming tu. Gaming tu. Main game kat rumah ni. Okey? Meja dan kursi perlu sesuai dengan tubuh badan. Okey? Itu penting. Betul tak? Kursi gaming is one of the kursi yang sangat sesuai dan sangat ergonomi. Okey, ni contoh juga bila kita kat dapur, bila kita masak, make sure dan meja kita tu jangan terlalu rendah. Okey, nanti kita sakit tengkuk, sakit belakang. Okey, make sure yang tengah-tengah ngam je, sesuai. Okey,
Kalau terlalu tinggi, kita akan sakit bahu pula. Kita terpaksa tak sesuai bila kat atas kan. Tempoh lama. Sama juga kat bawah tu. Nampak kita hantuk dia punya kepala kan. Tak sesuai. And then nanti is yang kat sini pun sama. Boleh lah tengok juga. Kerana kaki tu menghalang. Kalau dah selalu tersepak kan sakit tu. Okay. Nanti is bersenam lah. Macam kita buat tadi tu. Kan? Bersenam sikit. Okay. Amalkan gaya hidup sihat. Kan? Berkebun ke, berinteraksi bersama keluarga. Sekarang ni famous apa? Sekarang ni senam apa yang famous sekali? Zumba ada, Zumba ada lah macam-macam. Bagi saya paling famous sekali brisk walk sekarang ni. Kan? Brisk walk kan? Berjalan je. Tak fikir apa pun. Saya pun kat hari Ahad pagi tu, saya dengan akak-akak, kak pak pun saya tu, umur dia dah 10-20 tahun. Tua daripada saya. Saya join dia. Jalan je. Kat taman-taman perumahan jalan je lah. Okay? Cuba praktikkan benda tu. Buat at least minggu 2 kali ke, satu Ahad ke pagi-pagi kan. Ataupun saya ada je beli yang mesin walking pad tu. Tapi tu lah, tak feel. Kita jalan kat luar lagi feel kan? Betul tak? Kita dapat udara, dapat minum-minum dengan kawan semua. No. Lepas tu pergi minum. Minum ke tarik? Penting. Kita nak aduh, habis. Itulah, dia macam tu lah. Tambah yang tambah balik kan, kita dah bakar lah. Tambah dah lagi kan. Di depan bakar lagi. Betul. Okay? Okay. Nah, ini sebab kita semua dalam bengkel menjahit. Jadi, tengok ni posisi ni. Posisi menjahit. Ya, pose sangat tidak betul, sangat tidak sihat. Antara dia nampak ni, membelik ni. Mungkin dia membelik kain ke, membelik dia punya pola ke kan. Dia tengok kerusi dia. Ada kat rumah pakai kerusi macam ni ke? Menjahit? Kalau kerusi makeup, ya, ni ada bangku-bangku ni, janganlah pakai, okay? Nampak kaki dia pun dah menjengkit. Lama menjengkit. Kadang habit tau. Kadang-kadang bila habit pun, kita kena sentiasa peringat. Oh, kaki aku ni tak betul ni. Betul kan dia? Okay? Ni antara lainnya nampaknya. Dia punya produk dia ke bawah sangat. Okay? And then kaki dia ke depan. Nampaknya dia antara tidak sesuai juga. Okay? Ini adalah correct posture dia. Duduk tegak, right? Kursi tu kalau boleh ambil yang macam ni yang adjustable, right? Ada span. So, bila kita menjahit tu, bolehlah berhenti sekejap, sandar sekejap, kan? Okay? Okay, ini adalah cadangan penambahbaikan lah. Bagi saya lah. Pertama sekali, dekat you punya persekitaran pekerjaan tu, make sure dapatkan pencahayaan. Sangat penting nampak contoh-contoh mesin jahit kat tepi tu dia letak kat tingkap. Janganlah terkurung, tak ada apa? Tak ada pengudaraan, tak ada cahaya yang natural kan. It's good kalau ada pencahayaan yang natural daripada luar. So that kita terang dan kita tak adalah sakit mata kan, tak selesa tu namanya. And then nanti is mesin jahit tu memang terlalu rendah. Okay, kita boleh angkat dia sikit. Kan letakkan bawah sini. So that kita tak boleh terlalu menunduk sangat. So kita macam adalah pose tegak sikit And then tukar kursi lah. Macam tadi saya cakap tu. Tukar kursi yang adjustable. Janganlah pakai kursi makan. Okay. Makan dan untuk makan. Okay. And then peraturan 20-20-20 ni. Berehat selama 20 saat. Lepas kita lihat pandang jauh. Sebab kita dah detail sangat tengah menjahit tu kan. Sebut lah kalau kita dapat tengok. Kita dapat rehatkan mata kita. Okay. Ataupun kita boleh bergerak lah. Gerak pun boleh juga. Tapi biasa 20 dan 20 minit tu kita try bergerak. Kadang-kadang saya punya jam ni pun, saya dah duduk lama saya dekat komputer tu. Dia dah bagi alarm dah. Bangun. So berdiri ke pergi mana ke. Dia jalan lah. Okay. Kenapa penting untuk anda mentahui ergonomik ni? Of course lah. Kita dapat dah untuk kurangkan sakit ya. Sakit, badan dan keletihan. And then cegah masalah kesihatan dalam jangkaan panjang macam saya cakap tadi. Perbezaan antara sakit yang immediate kita sakit tu dengan sakit yang
berpandangan tu. Susah nak sihat, susah nak kita nak baiki balik kalau kita terbiasa macam tu. And then tingkatkan tenaga untuk kerja lah untuk anak jaga diri. And then dia ada tips sikit untuk poster sihat di rumah ya. Okay, kita tengok. Contohlah kalau nak buat juga dekat atas sofa ke ataupun atas meja. Make sure benda tu sesuai dengan kita punya posture. And then, second is angkat berat angkat berat tu, make sure kita bengkokkan lutut kita. Sentiasa beringat. Kadang-kadang kita kena angkat-angkat je kan. Tapi kadang kita make sure diri kita ni beringat. Jangan bengkokkan pinggang. Make sure bengkokkan lutut untuk angkat barang And then angkat barang tu, make sure rapat ke badan. Jangan macam ni angkat barang macam ni kan. Mesti dekat dengan badan. So then kita tak lenguh. And then next is bahagikan barang berat kepada barang kecil. Nak bawa barang semua kain, angkat semua dah angkat kain, angkat. Macam tu bawa bilik. Macam tu lah kan. Bawa sikit-sikit. Tapi kita dah lipat baju, letak dalam bakul besar. Dah angkat pula besar tu. Okay, janganlah macam tu. Cari bakul yang kecil, kita angkat sikit-sikit. Sebab kita sayang badan kita. Memang kita nak cepat. Tapi kita kena sayang badan kita. Okay? Tukar bahan. Lah bila kita dah, kalau dia ada anak ke, ada cucu tu, dah dukung anak tu, biasalah nak saya pun, selalulah nak kena dukung. Dah 5 tahun nak dukung juga. Pening saya. So, kita perlu fleksibel lah dukung anak tu. Then, okay, target sihat juga ni peringatan 30 minit senaman dan pergerakan setiap hari. Make sure buat, okay? Senaman ringkas di rumah lah. Macam yang tadi video tadi tu. Nanti, dah atas permintaan akak tu, saya akan share dalam group lah. Kod lah korang kerja tu nak ikut kan, follow boleh je. And then, makanan seimbang, minum air juga air masak. Dan yang penting, tidur berkualiti. Make sure tidur tu antara 7 ke 8 jam. Okay? Okay, kesimpulan dia, ekonomi ni bantu kurangkan sakit dan tingkatkan sihat. So, dia perubahan kecil yang you lakukan setiap hari kan. Seperti membetulkan you punya pestara kerja kan. Adalah kesan besar pada masa akan datang. Dan penjagaan diri adalah sebahagian daripada kualitas seorang ibu. So, basically, ekonomi ni adalah sesuaikan kerja dengan manusia, bukan manusia dengan kerja. Faham tak? You kena make sure kerja tu sesuai dengan you. You jangan ikut kerja. Okay, contohnya macam mesin jahit yang saya cakap tadi tu. You tak nak betulkan apa-apa. Di kat bawah je lah. You yang ikut dia. Jangan pastikan mesin tu yang tinggikan. Tinggikan mesin tu, dia yang ikut you. Yang you yang ikut dia. Okay? Apa-apalah perkara yang jenis lain. Masak ke apa ke, make sure you yang kerja dan follow you. Jangan you yang follow kerja. Okay? Itu saja. Keluarga yang sihat. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Dengar saya punya ceramah sikit tentang ekonomi lah. So saya harap you all bagi rumah nanti. Mana yang boleh dibetulkanlah cara kerja lah. And then kena spend sikit lah kalau ada macam peralatan ke nak tukar meja ke, tukar kerusi ke, boleh lah. Sebab ni adalah kesihatan kita, okay? Alright. Okay, terima kasih.